Handsome pula gambar aku. Satu hari, satu info Ramadan yang kelima. Jadi malam ni kita nak bincangkan apa itu harta sepencarian. Merujuk kepada harta sepencarian ni, ialah harta yang diperoleh bersama suami dan isteri sepanjang perkahwinan. Sama ada melalui usaha bersama ataupun sumbangan secara tidak langsung seperti menjaga keluarga dan juga rumah tangga. Sumbangan ni boleh dalam bentuk harta alih dan juga harta tak alih. Ada 3 situasi yang mana harta sepencarian ni boleh dituntut oleh pasangan. Yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah penceraian dan yang ketiga ni adalah poligami. Sebenarnya ramai yang tak tahu di mana harta sepencarian ni kita boleh dokumenkan untuk kita menentukan ini hak kita. Kes kalau apa-apa jadi, kita dah ada satu documentation. Jadi, rancang sekarang untuk kebahagiaan akan datang.